Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lu lagi di YouTube channel SR Super Rocket. So guys, yang mana baru jumpa channel ni, macam biasa jangan lupa like, comment, subscribe. Kau mesti tanya, kenapa kereta galong belakang? Power biru, diffuser dah tak ada, dah buka. Okay guys, hari ni special aku nak bawa korang. Kita nak pergi tengok kereta Audi TT Bob Super Sunday yang aku custom. Design by Bob Super Sunday. Design dia buat, dia nak macam mana, so aku hasilkan apa permintaan dia, design macam mana yang terbaru dia nak. So version tu lah kereta dia, Audi TT dia. So hari ni aku nak bawa korang nak pergi tengok kereta Bob Super Sunday. Okay guys, aku dah pun sampai dekat sini. So jom kita tengok Bob punya kereta version 2. So design yang dia minta ni memang dia yang lukis sendiri. Bob ni kau tahulah, dia kan ikon fashion Super Sunday. So dia memang pandai buat design. So dia minta design apa, kita buat untuk dia. Okay, jom kita tengok. Right, ni dia Audi TT dia. Okay, kalau korang tengok dekat depan ni guys, okay, kat depan ni kita custom kan. Sebab kereta ni dulu masa sebelum buat, kereta ni tak ada exhaust suspension tau. Lepas buat baru Bob pasang exhaust. So bila dia lower, tak dapat nak lower habis. Ni dia nak sampai ke lantai macam kereta aku. So kita ubah sikit dia punya bahagian bawah ni untuk labur sampai ke bawah guys. Dan untuk side tepi pula, untuk side tepi ni aku buang balik side skirt lama dia, kita gantikan dengan side skirt baru untuk Bob. Macam korang tengok ni, kereta ni tak lower tau. Sebab jalan ni belah sini tak rata, tak berani lower, nanti takut lukakan bawah dia kan. So kita gantikan dengan side skirt yang baru. Dan side skirt yang baru ni dia ada lubang angin guys kat bawah ni, kau boleh tengok. Dia ada satu plate. Okay, plate dekat sini. Memang cantik lah. Ni belum siap. Orang cakap kerja kasau lah, belum masuk color, belum cat. Okay, white body ni pula kita buka balik tau. Potong balik, lepas tu kita buat skeping yang baru, double kan balik untuk bagi dia besar sikit. Sebab belakang ni Bob nak ubah sikit tau. Belakang ni yang cakap macam version 2 tu. Okay, ni belakang dia lain sikit guys. Kalau korang tengok banyak design-design ni dekat design-design 3D, banyak kereta pakailah design ni. Memang rabak. Okay, lepas tu Bob punya spoiler belakang. Spoiler belakang yang dulu tu tak kukuh sangat, tapi kali ni memang mantap guys. Memang kuat gila, tak goyang mat. Dan Bob nak design yang straight, tegak. Dia tak nak yang GT Wing yang biasa. GT Wing kan dia ada melengkung sikit kan. Ni tegak-tegak. Sebelah sini kita belum pasang lagi. Bracket dia semua tebal mat. Ni orang berdiri pun rasa aku tak pecah kot. Okay, lepas tu diffuser belakang. Diffuser belakang ni pun Bob yang design. Okay, aku buat je. Bawah tu kita ada pisau. Okay, untuk angin. Tapi match lah dengan white body apa extreme ni. Memang match lah. So ni lah rupa terbaru dia, Audi TT Bob Super Sunday version 2. Ini pun kita akan tolong dia kopek dekat sini. Alright. Tapi itulah, gila lah Bob ni antara yang gila lah orang cakap. Dia minat dia dengan design. So ni Audi TT dia ada sayang lah. Dia cakap aku ni kereta susah senang dia dulu kan. Dia takkan jual lah kereta ni. Sebab sebelum dia buat R8 pun, dia main Audi TT ni dulu. Lepas Audi TT ni baru dia ambil GTR. Lepas GTR baru R8. So aku rasa setup yang baru ni, kalau dah siap, Bob dah cat balik semua nanti, dah kemaskan balik, memang mantap guys. So kalau kat event, kau biasa boleh jumpa Bob kat event, kau boleh tengok sendiri. Memang amazing Bob punya design ni. Okey lah. Kalau kita tengok dia, kalau turun sampai bawah guys tu, melepek habis bro. Kalau kita tengok daripada belakang,
Daripada belakang dia memang jahat. Kalau ikut belakang, ingat R8 pun ada, ingat kereta apa pun ada kan. Memang jahat gila. Dengan tayar bob lebar. Memang jahat. So inilah yang Bob nak. Kalau kita tengok white body belakang ni, aku tambah ni tau. Ni kita besarkan. Kalau kita tengok dengan yang lama punya dia beza tau. Ni kita besarkan. Lepas tu ada sisik-sisik ni. Okay, tulang-tulang ni dia dah memol tau guys, sampai ke dalam. Memang kukuh gila lah benda ni. Dan yang penting tak berat. Itulah. Dah lepas ni Bob punya kereta, kalau turun exhaust, semua sampai lantai. Rim pun sampai bibir. Kita dah setting semua, rim sampai bibir. Side skirt, tepi, bumper depan dengan belakang ni semua sampai ke lantai. Tak tahulah Bob nak apa lagi. Tapi kereta ni dah cukup kot untuk mesin tu Bob. Ni dah cukup Bob. Dah boleh cari kereta baru Bob. Okey. Tapi Bob ni cepat lah, cepat gila dia tukar design lah, cepat, sangat cepat. Kau memang laju Bob. Laju. Okey, yang mana suka kereta, nak tengok perkembangan kereta Bob, boleh jangan lupa subscribe YouTube dia. Lepas tu yang mana baru jumpa channel ni, jangan lupa like, komen, subscribe YouTube aku juga guys. So ada benda yang baru yang kita akan buat nanti. Okey, cuma buat masa ni aku memang tak ada mood nak buat kereta sendiri. Kita buat kereta-kereta orang je lah. Okey. Ni dia. Ini yang terbarai ni pun aku tak settle lagi guys. Dah teruyung hayang dah. Tak buat. Sebelah dah kopek dah ni. Nampak? Kopek ke sebelah aja. Lain semua tak ada apa. Tunggu. InsyaAllah nanti kita ada baik-baik untuk korang. Okay? Mantap. Kita keleger low key, on high, big B, no wings. Yeah, hitam tadi bukan merapek to top, 7 juta dari polis. House up, Lambo, Cortis, Nesa kena baku rebat. Apex, Anji, kau puncak tinggi. Dia boleh melarikan diri. Oh God. Siap sedia tak boleh stop. Mengejar rek to the top. Laju sangat turun jadi slow mo. Kita orang gerak laju macam turbo. Kita dari Ireland. Drive malam jumpa Hollow Man. Try tanya kat mana penang. Langsung terus jadi Animan. White body bukan stock, body white, mari fly. Kata Jerman kita back out, Audi race Swift. Audi speed up, super coupe jadi triple OT. We always represent Cardi. Dub up, my brain show like all 4G. Audi body suit, my shooter hit 8-8 round this red lake. White body bukan stock, body white, mari fly. Kata Jerman kita back out, Audi race Swift. White body bukan stock, body white, mari fly. Kali dipasok jadi clean, sampaikan handbrake atau aku hit brake. Bukan dekat terpis, lipatkan cash segala asset full life bukan pro stock. Pilih jadi sponsor, power roof check meter. Kali ini kita over, kata Jerman build up. Alpha design tersendiri, drive on jumpa you speedy. Tak layak LI. BMW, no real wear seat belt. Kita line sets up unit, deciding on above 2000. My invest for booster, flex, no go through, pro stop legend. Drive on jumpa you speedy. Tak layak LI. Audi speed up. Audi speed up. Audi speed up.